Lihatlah, ramai murid-murid sedang berseronok bermain belang gergasi. Tempat roket air sasaran dan roket air payung terjun. Sekarang adalah okey, kita pergi dekat mana? Pergi dekat bendera itu. Sekarang sama kan? Apa ada sedang? Kadang-kadang ada orang di sini. Okey, dah saya ingin. Bahan apa yang digunakan untuk membuat roket air sasaran? Kita guna 2 botol gas yang keras. Lepas tu infraboard buat sayap, ada 4 sayap. Lepas tu pakai plasticine untuk pemberat dia. Roket air payung terjun. Baik, roket air payung terjun ni kalau nak buat susah bagi orang yang tak pernah buat. Kalau orang yang dah biasa buat senang, tapi prosesnya panjang sebab dia banyak bahan alat yang perlu digunakan, benang, plastik, botol, selotip, macam-macam lagi. Apakah cabaran saudara menghadapi cabaran roket air ini? Banyak cabaran yang kami hadapi sepanjang latihan roket air ini. Contohnya seperti kena banyakkan latihan untuk terus berjaya dalam roket air ini.